Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat pisang goreng crispy. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, untuk buat goreng pisang crispy ni, kita perlukan tepung goreng pisang untuk crispy ni lah. Tepung pisang goreng crispy. Ni saya beli deh. Saya beli tu harga dia dalam 1 kilo ni RM6 lah, lebih kurang deh. Lepas tu kita akan goreng guna pisang ke batu. Pisang ke batu deh. Lebih kurang lagu ni lah saya tunjuk ni. Lepas tu kita nak tunjuk cara kita nak bancuh dia pula. Mudah sangat ada tepung pisang goreng crispy ni. Kita masukkan tepung kita ni banyak mana kita nak buat. Lepas tu tambahkan garam. Lepas tu kita letak air. Air ni kita letak sedikit demi sedikit lah. Lepas tu baru kita kacau deh. Kita nak buat struktur pisang goreng kita ni. Adunan dia ni jangan terlalu cair, jangan terlalu pekat. Kiranya kalau kita letak pisang tu, dia mudah, kata dia melekat lah pada pisang kita tu. Ni awak boleh tengok tepung dia. Struktur tepung dia pun tak sama dah dengan tepung beras deh. Lebih kurang lagu ni awak boleh tengok ni. Struktur tepung dia ni. Dia macam kata ringan lagu tu. Saya ni suka sangat makan pisang goreng crispy. Tapi pisang goreng crispy pun kita suka yang kata tak serak minyak. Ada juga orang buat pisang goreng crispy tapi dia serak minyak. Tapi yang ni insya-Allah kita makan tu tak serak minyak ni deh. Sebelum ni kita pergi kedai, kita tengok duk fikir-fikir lah lagu mana cara dia buat pisang goreng crispy tu. Ni saya kata cuba cari tepung pisang goreng crispy. Alhamdulillah jumpa macam di kedai. Bila kita buat ni, kita akan rasa macam pisang goreng yang kita beli di kedai tu. Ni guna pisang ke batu memang sedap untuk kita buat pisang goreng. Selain daripada pisang kelak legak ataupun pisang awak, pisang tanduk, pisang ke batu memang sedap deh. Biasa pisang ke batu ni kalau mak saya ni dia suka rebus. Dia rebus deh. Tapi kita nak buat pisang goreng. Ni kita panaskan dulu minyak. Minyak tu kalau boleh biar lebih sikit lah. Kalau kita nak goreng pisang ni deh. Ni kita nak masuk pisang ni ke dalam adunan tepung kita. Ni saya pisang sebiji tu saya belah 3. Ni awak boleh tengok deh tepung dia ni macam kalau kita letak dengan pisang tu dia akan melekat lah pada pisang deh. Lepas tu kita nak goreng dia tu biarkan minyak tu betul-betul panas. Biar dia betul-betul panas barulah kita masukkan pisang kita tu. Lepas tu goreng pula guna api yang besar. Sekejap je kalau kita goreng guna api yang besar ni deh. Kalau awak nak buat pisang goreng macam saya ni, awak kena belilah tepung dia tu. Awak beli dalam Shopee deh. Ada jual dalam Shopee. Harga pun tidak mahal. Kalau orang nak buat meniaga pun rasanya untung juga. Nak buat pisang goreng crispy ni untuk meniaga. Ni kita nak balik-balikkan lah pisang goreng kita ni deh. Memang kata kalau tengok ni memang sama macam orang duk buat jual tu. Barulah jumpa rahsia dia ni deh. Sebelum ni duk fikir dia lagu mana cara dia buat. Kalau kita buat baca hair biasa ni tak akan sama pun. Lepas tu ada juga guna tepung adabi tu. Tapi guna tepung adabi tu goreng pisang tu dia kata nak hampir sama dah. Tapi tak sama lagi. Tak sama lagi deh. Ni pisang goreng kita ni nampaknya dah garing. Jadi bolehlah kita angkat lepas tu teruskan minyak dia. Yang ni saya celup 2 kali ni. Saya celup 2 kali tu dia jadi lebih tebal sikit. Tapi celup 2 kali ni dia tak berapa nak comel sangat hasil dia. Lebih baik kita celup sekali je. Bacu hair tu buat pekat sikit deh. Ni hasil goreng pisang crispy kita. Ni saya pisang goreng crispy ni memang favourite sungguh. Kalau beli di kedai memang kata tak cukup kalau beli sikit-sikit. Sebabnya ramai orang suka. Jadi kita buat sendiri boleh makan banyak puas hati. Lepas tu cicah pula dengan sambal kicap. Sambal kicap kita buat cair-cair gini sedap. Cicah dengan pisang goreng crispy kita ni. Kalau nak parut teh cheese pun dia sangat kena. Tapi saya suka makan dengan sambal kicap gini lah. Yang mana telur tu, dia kena belilah tepung goreng tu. Lepas tu balik buat di rumah. InsyaAllah jadi. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.